Weh, aku pun anak Malaysia lah. Faham? Aku pun lahir kat Malaysia lah. Aku punya IC 06 lah. Engkau nak sembang apa? Lepas 13 hari bersembunyi, lelaki berketurunan Rohingya dikenali sebagai Long Tiger yang lolos dari lokap Mahkamah Magistrate tangkap di berkas polis. Long Tiger, namanya penuh dengan kontroversi. Bermula daripada pelarian Rohingya dan pemegang kad UNHCR, kini berlagak seperti tuan tanah di bumi Melayu. Datang naik tokang, sudahlah menumpang, sekarang buat perangai gampang. Memang bangsa yang tidak pandai bersyukur dan hidup menyusahkan orang. Ikuti kisah ini. ALT team ni, tim Ayanda Long Tiger ni adalah kebajikan. Jangan tengok nama Tiger, jangan tengok nama Abang Long Ayanda, korang fikir kita gangster. Nama Long Tiger mula menjadi sebutan ramai apabila dia terbabit dalam pelbagai kes jenayah berprofil tinggi. Nama sebenarnya Abdul Hamid berusia 36 tahun. Berketurunan Rohingya dan menetap di Johor Bahru sejak beberapa tahun lalu. Wataknya kontroversi dan lantang di media sosial menjadikannya perhatian orang awam serta pihak berkuasa. Dia sering memaknai kenyataan berbau ancaman dan provokasi, termasuk terhadap individu serta institusi kerajaan. Nepal menghadap Bangla ni. Oh, lu tahu Bangla hebat ke Nepal hebat? Lu datang nak settle, aku boleh settle. Lu datang nak perang, aku boleh perang, tak ada hal. Aku boleh layan, tak ada masalah. Kau dapat keluarkan setitik darah aku daripada bibir aku, kau kira kau hebat dah. Cepat. Malah nak cakap banyak ah. Pada 26 September 2019, Long Tiger didakwa merogol seorang wanita berusia 19 tahun di Taman Seri Jaya Tangkak, Johor. Kejadian itu berlaku antara jam 1 tengah hari hingga 2.05 petang di rumahnya di Bukit Gambir, Tangkak, Johor. Mangsa ketika itu bekerja dengannya dan baru beberapa hari mengalami keguguran sebelum dirogol tertuduh. Kes itu disiasat di bawah Seksyen 376-1 Kanun Kesesaan dan dibawa ke Mahkamah Seksyen Muar. Tertuduh membuat pengakuan tidak bersalah dan perbicaraan bermula dengan memanggil saksi dari pihak pendakwaan. Sebanyak 7 saksi dipanggil sepanjang prosiding berlangsung, termasuk isteri Long Tiger sebagai saksi pembelaan. Namun, mahkamah mendapati keterangan isterinya tidak boleh dipercayai dan bersifat rekaan semata-mata. Pembelaan tertuduh pula dianggap hanya penafian tanpa bukti kukuh untuk menimbulkan keraguan munasabah. Pada 7 Ogos 2021, Long Tiger ditangkap dan ditahan reman untuk perbicaraan kes rogol tersebut di Mahkamah Muar. Namun, pada 15 Disember 2021, ketika dibawa ke Mahkamah Magistrate Tangkak untuk kes lain, dia berjaya meloloskan diri. Kejadian berlaku pada jam 11.55 pagi dan mengejutkan ramai pihak, termasuk pegawai polis yang mengiringinya. Dia dipercayai keluar melalui pintu utama mahkamah tanpa pengawasan ketat, mencetuskan kontroversi. Insiden pelarian itu menyebabkan Ketua Polis Daerah Tangkak dan 2 anggota lain dikenakan tindakan tata tertib. Kesalahan Long Tiger diklasifikasikan di bawah Seksyen 224 Kanun Kesesaan, iaitu melarikan diri dari tahanan. Untuk makluman rakan media, ada 4 anggota, seorang berpangkat sarjan dan 3 korporal daripada yang terlibat dalam bertanggungjawab di Mahkamah Tangkak ni, yang telah pun kita telah buka kertas siasatan di bawah Seksyen 223, iaitu pejabat awam yang menyebabkan kecuaian sehingga OKT melarikan diri. Kesemua anggota ni berusia di antara 33 hingga 57 tahun. Itu yang melibatkan 4 anggota yang terlibat secara terus. Mereka telah ditahan kerja sekarang. Pihak Polis Johor juga telah membuka kertas siasatan tata tertib ke atas Ketua Polis Daerah, Ketua Polis Balai dan juga seorang inspektor Ketetapan Awam daripada Balai Tangkap. Selepas 13 hari buruan, Long Tiger berjaya diberkas di Sungai Petani Kedah pada 28 Disember 2021. Operasi penahanan dijalankan oleh polis dari Johor dengan kerjasama Bukit Aman dan kontijen Perak.
Pada 20 Januari 2022, Long Tiger dijatuhi hukuman penjara 12 bulan oleh Mahkamah Magistrate Tangkak. Dia mengaku bersalah terhadap kesalahan melarikan diri dari tahanan dan mula menjalani hukuman tersebut. Pada masa sama, dia juga sedang dibicarakan atas satu lagi kes, iaitu pemerasan bekas pekerjanya. Kes itu melibatkan ugutan terhadap mangsa yang dikurung serta dipaksa membayar sejumlah wang. Long Tiger didakwa di bawah Seksyen 388 Kanun Kesiasaan, iaitu memeras ugut dengan niat untuk mencederakan. Mahkamah Magistrate Tangkak pada 17 Mei 2022 memberikan pelepasan tanpa pembebasan dalam kes ini. Namun, pada 1 Jun 2022, Mahkamah Tinggi Muar membatalkan perintah tersebut atas alasan terdapat kekhilafan. Dengan itu, prosiding kes pemerasan terhadap Long Tiger diteruskan semula di mahkamah yang sama. Sementara menunggu kes Rogo diselesaikan, Long Tiger menjalani hukuman 4 tahun penjara bagi kes pemerasan. Dia kini menjalani hukuman tersebut di penjara Sungai Udang, Melaka sejak tahun 2022. Sepanjang penahanannya, Long Tiger masih menjadi bualan kerana sikapnya yang mencabar pihak berkuasa. Rakaman-rakaman lama di media sosial sering dikongsi semula oleh netizen bagi mengingatkan kesombongannya. Lu askar betul? Lu cakap lu askar betul? Kapten? Jom kita main. Aku nak jangan main ni. Aku sembang banyak tak pandai. Setekat pistol kat pinggang zaman dulu kau bongsa-bongsa simpan dalam longkang lah, brother. Dan kemuncaknya adalah pada 30 Mei 2025, Mahkamah Seksyen Muar menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan 5 sebatan terhadapnya. Hakim Irwan Soaibun menyatakan pembelaan Long Tiger gagal menyangkal kes penmafasi pihak pendakwaan. Keterangan daripada isteri tertuduh sebagai saksi ke-11 turut ditolak mahkamah sebagai tidak berwibawa. Hukuman itu dikenakan selepas mahkamah mendapati kesalahan meroga wanita berstatus isteri orang telah dibuktikan. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Arif Marzuki memohon mahkamah mengambil kira kesan trauma terhadap mangsa. Menurutnya, mangsa masih muda dan baru mengalami keguguran ketika diperlakukan sebegitu oleh Long Tiger. Pendakwaan menganggap perbuatan tertuduh bukan sahaja jijik tetapi turut menimbulkan kebimbangan awam. Mahkamah menerima hujahan itu dan memutuskan hukuman penjara bermula dari tarikh tangkapan 7 Ogos 2021. Ketika hukuman dijatuhkan, Long Tiger mengeluarkan kenyataan menggugat wartawan agar tidak mengambil gambarnya. Kalau ambil gambar aku baling selipar, katanya kepada juru gambar ketika dibawa keluar dari mahkamah. Tindakannya itu sekali lagi mencetuskan kecaman di media sosial dan dalam kalangan masyarakat. Ramai menganggap Long Tiger masih tidak insaf dan kurang hajar meskipun sudah beberapa kali disabitkan dengan kesalahan jenayah. Kini, Long Tiger sedang menjalani hukuman penjara 4 tahun atas kesalahan pemerasan sejak 2022. Hukuman 12 tahun dan 5 sebatan bagi kes rogol akan berjalan selepas tempoh hukuman terdahulu tamat. Dia kini berstatus banduan di bawah pengawasan Jabatan Penjara Malaysia sehingga tahun 2041. Rekod jenayahnya menjadi antara yang paling kontroversi melibatkan individu etnik pelarian di Malaysia. Orang seperti ini jangan kita beri muka. Sudah berapa ramai pelarian Rohingya ini bagaikan virus parasit yang perlu dihapuskan segera. Peningkatan jenayah dilakukan oleh mereka tidak boleh diterima oleh rakyat Malaysia. Dulu kita menerima atas dasar kesian, namun lama kelamaan kesian itu sudah bertukar menjadi muak. Halau mereka segera. Dengar bunyi kereta aku je, belum dengar nama aku lagi. Anjing-anjing bersepah hari ke tu. Bunyi kereta je. Sekian, terima kasih.